wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah keampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman. Nak kata bahawa kita disuruh supaya saling mendoakan yang baik-baik antara sesama kita. Kalau dalam budaya masyarakat Arab itu memang dihidupkan. Kalau dalam budaya masyarakat kita macam mana? Sejauh mana perkara ini dihidupkan? Kalau dalam budaya masyarakat Arab, kalau disebut nama seorang tu, kalau hidup dipanggil hafizahullah. Tapi dalam masyarakat kita hafizahullah mungkin tak ada. Tapi kalau dah mati rahimahullah ada. Alhamdulillah, paling tidak masa dah mati adalah doa tu. Tapi nak kata bahawa mereka dalam perbualan lafaz-lafaz doa tu memang banyak. Semoga Allah menjaga engkau, semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah melapangkan buat engkau. Dalam perbualan harian mereka, benda ni memang ketara, benda ni memang banyak. Barakallahu fi, Allah yahfazak dan seumpamanya. Tapi dalam budaya masyarakat kita macam mana? Walau apapun, tidak salah untuk kita beri perhatian kepada perkara ini supaya dibanyakkan lafaz-lafaz doa itu. Barakallahu fi, semoga Allah memberkati engkau dan seumpamanya.